First contestant is Muhammad Zulfikri. And the second contestant is Fikri Yusof. The third contestant is Ammar Fahmi, the owner of this studio. And the fourth is Angah. And the fifth contestant is Ahli Sejarah. And the weird contestant is Kuzurisha. And the eighth macho contestant is Fa'ad. Dan inilah semua pelumbur yang akan memenangi wang tunai 1 sen. Dan dah lagi bila dah jalan dia apa pergi belah lori kan. Tak apa sini. Sini ni. Dan saya adalah pengacara bagi perancangan ini. Yahoo. Ini. Okay, get set. Bon. Dapat 1 keluaran. Oh, dia baca. Dah dia penting Angah. Oh, Lap terakhir. Kuzurisha ketinggalan. Oh. Ahli sejarah main tipu. Ahli sejarah terkeluar pada perlawanan. Dah, stop, biar dia bagi gila. Stop, biar dia bagi gila. Semua. Stop. Okay, final lap. Saya nampak lidah. And the winner is Fa'ad. Oh. Pan, apakah perasaan kau telah memenangi? Pastikan. How's your feelings? Tired. Bye. Memanglah saya Ini tidak adil. basikal aku. Kan, luahkan perasaan anda. Ini tidak adil. Ini tak sempurna. Oh, it's my bicycle. Kan? Kau basikal tu. Saya berdoa lepas alhamdulillah. Dia. Oh, dia macam dia. Weh. So, nampaknya rancangan ini benar-benar mendebarkan bagi saya. Tangpong. Ya, itulah hadiahnya berupa piala botol kicap. Very delicious. Seroku. Oh, very delicious. I want to. Tempat ketiga ialah Angah. Tempat kedua ialah Zulfikri. Dan juara bagi sesi 2009 ialah Farhan. Dan sila bagi hadiah kepada pemenang-pemenang ini. Mudah-mudahan tempat ketiga ya. Ya, itu dia. Angah daripada Colombia. Zulfikri daripada England. Dan Muhammad Farhan daripada Malaysia. Wow, saya nak bagi anda. Dan itu dia. Nampak dia pengacau di sini ya. Bukan, tak ramai. Duduk. Kan, duduk atas tu, Duduk atas tu. Kan, tak ramai.
Kami, weh, buat ni. Satu, dua, tiga, weh. Lompat. Tidak.